Kita kena guna kuasa kita. Kalau kita jadi ayah, kita guna kesempatan, ambil kesempatan sebagai seorang ayah. Tarbiyatul aulad, ajar anak-anak kita. Kita jadi ketua kampung, jadi jengkeke. Nampak? Kita ambil kesempatan, guna kuasa yang kita ada untuk memberi kesenangan kepada orang kampung. Kita jadi imam, kita ambil kesempatan. Kita jadi pengurusi masjid, ambil kesempatan. Jemput seramai mungkin ustaz mari kuliah dalam masjid. Kita jadi ketua jabatan, ambil kesempatan sementara kita ada jawatan ni. Nak kita buat kebajikan, kelak agama, bagian nak betul Quran dan sebagainya. Nak ada yang pengaruh dia tak suka benda-benda agama. Jadi pegawai yang jemput ustaz, ngau kata tak payah, dalih nak buat. Jadi dah kita ada kuasa sebagai pegawai, sebagai pengaruh, kita ambil guna, kita ambil peluang nak untuk akhirat. Nah, kita jadi ketua dalam apa jua saja pun. Contohnya, kita jadi ketua boleh, ketua FRU, ambil kesempatan untuk beri keamanan sebaik-baiknya kepada rakyat jelata. Nampak? Nah, baru ni kita pergi dekat tengok kat Bersih, kita melawat. Ada polis ramai. Dia orang ni letih, keletihan. Nah, bila tanya, dia kata nak buat ni ustaz, jadi Allah tak larat dah kita. Nah, dah lagu mana kira, bagus dia kata. Bagus dah bersih tu kan. Nampak? Nah, ini maknanya manusia. Nah, manusia gitulah. Jangan kita ni salah guna kuasa kita. Kita jadi menteri, kita jadi raja, maka orang lain bawah pada kita. Ambil kesempatan untuk tunjuk kuasa kita yang kita ada. Rakyat jadi seronok bila kita menjadi raja. Itu orang yang bijak mengambil kesempatan. Nah, kalau kita jadi majikan, maka anak buah kita, kuli-kuli kita, boh bagus, boh baik sungguh boh. Maka berkat orang bawah suka kepada kita, maka kerana itulah panjang umur, murah rezeki, jauh daripada bala bencana dan sebagainya. Sentiasa ambil kesempatan apa jua pun. Dah kita sebatang kara ni, tak ada jawatan, tak ada benda, ada tangan, ada kaki, tolong agama Islam. Tak ada benda, kaki tak ada, tangan tak ada, dah tu mulut ada, zikrullah. Faham? Mana tidak ada tempat bagi kita waktu kosong yang tiada ruang untuk menolong agama Allah. Kita sentiasa ada peluang ni. Kita di pejabat, orang tu pandai buat blog agama, pandai Facebook, hantar benda-benda yang bermanfaat supaya orang boleh kongsi dan sebagainya. Orang yang backhand, nelang dan sebagainya, nak marah orang buat maksiat, dia ambil kesempatan atas tubuh dia besar. Kalau tubuh kecil, orang tak takut. Nak tubuh kecil, dia marah orang. Orang masuk kapuang, dalam kapuang masuk gawe, nak dia nak pergi marah, cek sikit pada ayam, orang takut. Tapi kalau tubuh besar gitu, tekak tu macam ke umbinya dah tekak. Muat anda sana, lari terus balik kampung, lari-lari buat lari. Nah, tu maknanya ambillah kesempatan apa saja, jawatan apa saja, lebih besar kuasa kita, lebih untung kita mengambil kesempatan, bukan untuk kesenangan diri, untuk kesenangan orang yang di bawah kita. Ada majikan yang sangat disayangi oleh orang bawahan. Kita ni buat apa sayang, Allah dia ni baik sungguh ustaz. Nak, kalau rumah staf dia, semua rumah dia akan pergi. Maknanya dia akan pergi. Nak, dia akan tanya, mu masuk bilik seorang-seorang, ada masalah tak? Kalau ada masalah kewangan, saya tulis batu. Siapa gitu semua ada. Saya tak mau tengok sebut nama jabatan ni berlaku di Terengganu. Nak, tapi staf dia tak ramah lah. Kalau raja takkan lagi semua rumah rakyat, dah mati dulu raja. Nak, jadi kalau maknanya contohnya gitulah. Sehingga maknanya cakap, kalau habah dia baik kali. Nampak? Siapa tanya pula ada pitih gedok, dah anak gua ni, dah ni gua ni. Kalau begini-begini, begini cara dia. Maknanya inilah yang contoh sebenarnya yang terbaik yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.